Oke guys, hari ini video tentang ni barang yang baru saya beli RC. Okey, ni kotak dia. Jom kita buka, kita tengok apa jenis RC ni yang saya beli. Okey, stay tune. Alright, ini dia RC yang saya beli. Okey. Keluaran daripada MJX. Okey, MJX nombor siri dia ni. Ni. Saya beli yang tengah ni. Yang tengah ni nombor siri dia mana okey. Ni. Kat kotak ni dia tulis. Ni. Saya beli yang ni 16212. Dia ada yang 213, 218. Sampai saya beli yang ni lah. Dia Traji. Okey, ni luaran dia, kotak dia ada gambar 3. Okey, tepi ni tadi dia punya jenis kereta. Kita tengok apa spek dia ni spek dia. Okey, ni dia punya gambar remote lah. Okey. Yang ni dah brushless dah brushless. Ni lah dia punya metal. Dia punya gear dia semua metal lah. Dia punya monoshock semua metal. Okay, ini scale 1/16 brushless. Jom kita tengok dalam dia pula. Tu dia ni kereta dia. Kita tengok, kita keluar dulu. Sebelah tangan nak buat kerja susah. Okey, kita keluarkan dulu kotak ni. Tu dia scale 1/16 Hypergo. Ni dia punya kereta boleh katakan berat jugalah. Kalau angkat ni lebih kurang 600-700 dekat sekilo kot ada. Ini dia. Jenis Traji jenis Traji. Okey. Yang ini dalam ni dah tak ada apa dah. Okey, ini cuma dalam ni remote dia. Lepas tu adalah aksesori yang dia bagi Dalam kotak ni tadi kita dapat ni dia punya remote. Macam ni. Ada tempat setting dia. Okey. Ni remote dia. Lepas tu kita dapat macam biasalah ni buku manual dia ni. Memang kalau tak ada masalah kita tak akan baca. Ni dapat dia punya tools untuk buka tayar. Lepas tu ini untuk kabel charge bateri. Lepas tu kita dapat ni dia wheelie bar ni. Sekejap lagi kita pasang baru boleh main wheelie. Lepas tu ini dia punya bateri bateri kereta. Yang ini 2S. Kalau kita beli kita hanya dapat 2S. Kereta ni boleh masuk sampai 3S. Saya ada beli satu lagi bateri 3S. Jadi sekarang ni dalam kereta ni masuk 3S lah. Yang ni 2S. Belum try lagi speed. Okey, untuk 3S kena beli kabel ni untuk charge bateri tu lah. Okey, itu saja. Sekarang ni saya nak pasang wheelie bar dulu. Okey, kita try pasang wheelie bar dulu. Lepas tu baru kita try running. Okey. Wheelie bar dah pasang ni. Dah pasang. Jom kita tengok dalam dia pula. Dia pakai klip macam ni. Klip macam ni ada pemegang dia. Kita buka dulu, ada 4. Kita tengok dia punya bahagian dalam. Okey. Ni cover set dia. Ni dia punya bahagian dalam brushless motor dalam tu. Okey, bahagian dalam warna merah tu dia punya kipas. Lepas tu ni dia punya apalah. Dia punya orang kata controller dia tu kan. Lepas tu ini dia punya isi ESC ESC. Okey, ESC dia pakai ni 2S ke 3S punya motor 2852. Okey, dia punya servo 2.2 kilo saja. Itu sajalah. Ni bateri 3S yang saya dah tukar. Okey, 3S ni. Jap, tak nampak. Tu 11.1 tu volt tu itu 3S lah. Okey, so jomlah kita try kereta ni macam mana, power tak power.
Hai guys, so macam tu lah saya test serba sedikit pasal kereta ni. Okay, buat masa ni okey lah. Kita main sikit-sikit dulu. Nanti kita buat lain video, kita test dia punya top speed macam mana. Tapi buat masa ni okey lah, puas hati dengan performance dia. Kalau nak puas hati memang pakai 3S lah, boleh main bili-bili. So harga kereta ni dalam tak sampai RM400 RM400 kita dapat bateri 2S. Kalau nak sedap, tambah bateri 3S. So next video akan muncul tak lama lagi lah. So tunggu video yang terbaru.